Assalamualaikum. Apa khabar guys? Alright. Okay. So pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat semua kerana sudi menonton perkongsian saya pada hari ini, 8 hari bulan April 2025. Walaupun agak lewat sikit video ini dikongsikan kepada sahabat semua, tetapi kenapa saya buat demikian adalah disebabkan saya perlu mencari confirmation yang terbaik untuk mapping kita. Begitu tuan-tuan. So bila kita dah nampak confirmation, bermaksud kita akan melihat pergerakan yang lebih kita panggil sebagai berkualiti lah, begitu. So at least kalau jadi apa-apa, kita boleh counter kita punya entry dan sebagainya. Faham ya tuan-tuan? Alright. So sekarang ini, sebelum itu, saya ingin bercerita sedikit tentang pergerakan gold yang mana dikongsikan pada hari semalam Isnin yang mana kita kongsikan untuk weekly, di mana level 2 monitor 0.618 ini telah berjaya berjaya sampai. Begitu tuan-tuan. Nampak dah ni, level bawah ni dia berjaya sampai. Aduh, dia tak nak naik dulu, dia terus turun dahulu tuan-tuan. Jadi ini adalah salah satu confirmation yang memberitahu kita ke manakah pergerakan seterusnya untuk gold pada hari ini dan hari-hari seterusnya lah. Lebih kurang begitu. Faham ya tuan-tuan? Jadi sekarang ini, tanpa membuang masa, apa yang kita dapat lihat, gold telah membuat penurunan, siri of penurunan yang sangat kuat sehingga sampai ke level 0.618. Jika tuan-tuan ada menonton perkongsian saya sebelum ini, bagaimana kita dapatkan level tu monitor di 0.6182960 ini adalah dengan menggunakan Fibo retracement, tarik dari bawah ini sampailah ke atas, yang mana price ini berada di dalam ataupun di level Fibo retracement kita. Nampak ni? So ini memberitahu kepada kita bahawa seterusnya ke manakah pergerakan untuk gold. Okay, so pertama sekali dia dah sampai ke bawah. So kita dah nampak dah, dia dah sampai 0.618 ini. So apa yang kita boleh expect daripada pergerakan gold? Ini yang kita nak tahu. So dia dah sampai? Yes, dia dah sampai. So tak heran lah. Memang pergerakan dia nak pergi ke situ. Dan yang mana kita dah nampak. Okay. So bila dah terjadinya series of penurunan, yang mana dia turun, kita expect dia nak naik, dia turun juga tuan-tuan. Okay, so sekarang benda yang pertama yang perlu kita lihat adalah pergerakan. Apakah pergerakan yang terjadi untuk gold? Okay. Tapi sebelum itu tuan-tuan, jika ada sahabat-sahabat yang ingin mendapatkan sistem haze, bolehlah klik di ruangan description. Yang di ruangan description ni dalam YouTube sajalah. So kalau dalam FB, tuan-tuan boleh PM kepada saya teruslah. Okay. So tuan-tuan disarankan, dialu-alukan untuk klik di ruangan description, dan seterusnya di situ saya dah siapkan beberapa link untuk tuan-tuan klik saja dan minta dan tanya apa yang tuan-tuan nak. Tuan-tuan nak sistem haze, tuan-tuan boleh klik saja dekat ruangan, dekat link yang telah disediakan. Tuan-tuan nak copy trade pun tuan-tuan boleh klik di link yang telah disediakan. Ya Allah, tersasul-sasul saya. Okay, klik je, semua saya dah sediakan untuk sahabat-sahabat semua, untuk memudahkan sahabat-sahabat semua. Pergi kat ruangan description, klik je apa yang tuan-tuan nak. Nak haze, klik dekat area haze. Nak copy trade, boleh klik dekat copy trade. Nak bersama dengan Family Nostra, boleh klik dekat Family Nostra. 3 tu saya dah sediakan, semuanya membawa kepada saya. Gitu tuan-tuan. Alright, jom kita nak lihat ke manakah pergerakan. Jadi sebelum itu saya akan padam dahulu semua benda-benda ni tuan-tuan. Semua benda-benda ni. Jap, yang ni saya tak payah padam. Yang bawah ni saya boleh padam. Okay, sebab kita nak tengok apa yang terjadi. Ini pergerakan yang mana kita telah melihat price berjaya break level invalidation sebelum ni. Nampak ni? Nampak tak? Okay, so bila dah berjaya break level invalidation sebelum, ke manakah pergerakan seterusnya yang akan dibuat oleh gold? Jadi apa yang perlu kita buat? Pertama sekali, gunakan Fibo retracement, tarik daripada atas ni sampailah ke bawah. Jadi di level ini kita perlu ubah
Nampak ni, kita perlu ubah pergi ke 0.5 dan juga 0.618. Kali ini kita kena ubah sebab kita bakal melihat pergerakan untuk gold berkemungkinan besar akan membuat kenaikan ke atas. Kenapa tuan-tuan? Sebab dia dah break satu level di sini. Okay, bila dia dah break satu level di sini, berkemungkinan besar kenaikan ini sekadar retracement sahaja. Dengar betul-betul, retracement saja. Jadi kita boleh lihat daripada siri pergerakan yang telah berjaya dipecahkan oleh gold untuk level invalidation sebelumnya, kita akan menjangkakan price membuat kenaikan dalam bentuk retracement. Jadi dekat sini saya akan buang dahulu breakout pullback ni, kita tak nak pakai dah sebab kita nak pakai 0.5 dan juga 0.618 ini. Jadi sekarang saya akan letakkan price dia. 0.5 berada di level 3061. Kita ambil bundar saja, senang ya tuan-tuan. Bundar, tak payah pening-pening nak kepala nak ambil sen-sen lah itu. Kita ambil ni je, mana yang terdekat, 3086 untuk 0.618, betul tak? So dalam ini saya akan letak inside. Alright, so sekarang kita ada satu level. Ini yang pertama sekali, yang mana jika price berjaya membuat kenaikan, inilah level yang kita akan jangkakan tuan-tuan. Alright, seterusnya tuan-tuan, seterusnya sekarang ini kita akan ambil kira satu pergerakan, iaitu kenaikan ini kita perlu gunakan juga Fibo retracement sebab kita nak lihat sampai mana dia boleh membuat penurunan jika terjadi penurunan. Senang cerita, jika terjadi penurunan, level ini dia tak boleh langgar. Lebih kurang begitu. Jadi kita akan gunakan Fibo retracement, tarik daripada bermulanya kenaikan di sini. Kita ambil latest sekali punya price yang tertinggi supaya mudah untuk kita jangkakan. Nanti kalau dia naik lagi, tak boleh buat apa-apa lah tuan-tuan. Yang itu saya bercerita daripada sudut sekarang ini. Kalau dia naik lagi ke atas, dan kita kena ubah kita punya level Fibo retracement. Dengar betul-betul So buat masa sekarang ini saya akan ambil level ini sebagai kita punya level to monitor. Dengar betul-betul, saya akan ambil yang ini sebagai level to monitor disebabkan level ini kenapa awak ni? Kenapa saya mengambil ini? Disebabkan dia akan dijadikan kita punya penanda. Faham ya tuan-tuan? Penanda kita. Kalau dia berjaya break, bermaksud dia akan menyambung penurunan ke bawah. Alamak, silap pula saya. Okey, so kita akan ambil di sini level to monitor. Alright, 0.618. Di price berapa ni? 2980. Senang cerita. 2980. So kita ambil level ini untuk kita jangkakan jika terjadi penurunan. Sebagai contoh tuan-tuan, jika terjadi penurunan, katalah tiba-tiba sampai sini dia turun, dia naik boleh, dia turun, dia break ni tuan-tuan, dia break. Kalau dia break, bermakna akan terjadi siri of penurunan terus ke bawah. Okey, jadi level of invalidation kita yang baru adalah di sini. Okey, ini akan menjadi level invalidation kita yang barulah. So jika dia break ke bawah, bermaksud kita akan melihat price menyambung penurunan dia. Okay, so level ini 2957. Senang cerita, kita letak je terus kat sini 2957 tuan-tuan. Alright, so at least tuan-tuan nanti nampak, dekat sini kalau dia break, bermaksud dia akan turun ke bawah. Dia tak ada masa kalau dia nak break ke bawah body tuan-tuan, dia tak ada masa break body lepas tu dia pergi naik balik. Kalau naik balik itu masih dalam siri of penurunan, cuma dia bergerak dalam pattern dia yang tersendiri. Tuan-tuan kena faham apakah yang akan terjadi seterusnya, iaitu bakal gold bakal membuat sideways. Ini yang saya nampak, Okay, alright. So sekarang ni saya pada ini dulu. Alright, so level to monitor kita dah ada, invalidation level support ni pun kita dah ada, level to monitor di atas ini juga pun kita ada. So kita dah ada beberapa level. Okay, dan seterusnya, alhamdulillah, jika price membuat penurunan, contoh jika price membuat penurunan dan seterusnya tidak berjaya melepasi ataupun break body di sini, dan seterusnya dia membuat kenaikan yang mana dia tembus yang paling tertinggi sebelum ini, dan kita boleh menjangkakan price akan membuat kenaikan sampai ke level ini. Itu saja.
Itu yang paling mudah sekali dalam erti kata pergerakan untuk gold pada hari ini. Ini yang kita nampak tuan-tuan. Alright, ini dahulu. Alright, so sekarang ini kita dah ada beberapa series of pergerakan. Yang kedua tuan-tuan, sebab kita perlu tahu juga, what if dia terus turun ke bawah? Ini pun kita kena ambil tahu juga tuan-tuan. Okay, so sekarang ini saya akan tukar kepada time frame daily untuk melihat kepada pergerakan. So expanded flat ni semua saya buang lah, tak nak tulisan banyak-banyak, pening kepala, betul tak? Okay, so kalau kita ambil trend line pun dia berada, ya dia tak berjaya melepasi trend line. Tapi tak mengapa lah tuan-tuan, tak mengapa, benda ni biasa. Okay, alright, so sekarang ni kita lihat daripada sudut pergerakan. Ini poin yang kedua saya. Kita lihat daripada sudut pergerakan, iaitu terjadinya beberapa pergerakan yang kita dah nampak lah. Berapa banyak pergerakan saya nak sebut ni. Okay, so ini kita dah nampak satu belon, lepas tu kita nampak satu kotak, betul ya tuan-tuan. Lepas tu kita nampak satu lagi belon, nampak ni, belon. Okay, so sekarang ini kita melihat satu kotak. Okay, so satu kotak ini mewakili kepada pergerakan correction, sama saja macam kotak yang di bawah ini. Okey, so sekarang ni apa yang saya akan buat adalah kita akan ukur penurunan ini, adakah bakal membuat kenaikan terus ataupun ada penurunan lagi. So apa yang saya akan buat, saya akan gunakan Fibo retracement, tarik daripada kotak yang terjadi sebelum ini. Faham nampak tak tadi kan dah jadi kotak tadi di sini. So sampailah ke atas ini. Jadi kita ada dua level yang kita boleh perhatikan tuan-tuan. Dua level. Okay, level yang pertama adalah di sini. Kalau kita nak bercerita tentang 0.236, dia dah break body, jadi ada possibility dia boleh membuat penurunan ke bawah. So ini satu level yang kita akan perhatikan pada hari ini. Dan seterusnya kita ada satu lagi level di bawah. Okey, level yang pertama mewakili kepada Fibo retracement 0.382. So FR 0.382 iaitu di price berapa? 2945. Okey, dan seterusnya kita ada satu lagi level iaitu FR 0.50. Okey, yang ni daily lah, senang, nanti saya tulis daily. Okey, berada di price 2876. Okay, yang ini adalah daily, supaya nanti mudah untuk kita perhatikan dan kita nak tukar-tukar. Sebab apa? Sebab kita kena tahu bila pergerakan di daily apakah yang terjadi, di pergerakan H4 apa yang terjadi. Ianya tak sama tuan-tuan, ianya berbeza. So bila kita dah nampak pergerakan begini, kita menjangkakan ada kemungkinan price boleh membuat penurunan sampai ke FR382 ataupun FR0.50. Dalam pergerakan ini FR0.50 ada satu zon, 0.382 pun ada satu zon. So apa yang kita boleh jangkakan adalah dua level ini yang kita akan perhatikan. Bermaksud ada kemungkinan price boleh membuat penurunan lagi. Ini yang kita nak lihat. So sekarang ini apa yang kita nampak bakal terjadi kenaikan dan seterusnya bakal terjadi penurunan. Sebab ada satu momentum yang kuat ke bawah ini tuan-tuan. Nampak tak dekat daily ni 1, 2 dan 3 agak kuat. Kalau kita buka dekat weekly, kita nampak seperti membuat kenaikan. Jadi dekat sini kita ada dua pergerakan yang berbeza. So kalau kita main daripada sudut time frame, monthly kita nampak masih tak berjaya melepasi sebelum. Weekly kita nampak ke atas. Daily kita masih nampak price tidak berjaya membuat kenaikan, tetapi lebih bias kepada penurunan. So apa yang akan terjadi adalah seperti yang saya sebut tadi, berkemungkinan besar akan terjadi sideways lah. So sama juga dengan 4 hours, kita nampak 4 hours seperti akan terjadi penurunan ataupun kenaikan. Dekat daily kita dekat 1 hour kita nampak seperti akan terjadi kenaikan. So benda ini akan bercanggah dan berbeza-beza, tapi overall seperti yang saya dapat lihat sekarang ini, apa yang saya jangkakan daripada pergerakan gold, apa yang saya nampak tuan-tuan, jika price tidak berjaya melepasi level ini, maka bakal terjadi pergerakan ABC untuk gold. Faham tak?
So maknanya dia akan bergerak begini. Ini akan menjadi A, ini akan menjadi B dan seterusnya akan menjadi C di bawah ini. Dia begitu. Tetapi apa yang paling penting sekarang ini adalah kita perlu melihat di level B ni ataupun di kotak ini ada tak price berjaya tembus. Jika berjaya tembus bermaksud akan terjadi kenaikan, bermakna apa yang terjadi sekarang hanyalah sekadar pergerakan begini saja. Jadi kita ada dua pergerakan ya tuan-tuan. Pergerakan yang pertama apa yang saya tunjuk sekarang ini, iaitu adanya pergerakan A, B dan C, yang mana kalau kita gunakan Fibo extension memang cantik je pergerakan dia, memang nampak cantik. Dia turun sampai level 1.618. Boleh jadi sebab panjang A dengan C terlajak, boleh, tak menjadi masalah. Tetapi kalau kita gunakan daripada sudut yang berbeza pula, apa yang saya dapat lihat adalah pergerakan dalam senario kedua, iaitu begini. Apa yang kita nampak akan terjadi, pergerakan seterusnya sekarang adalah untuk wave B dan seterusnya akan membuat penurunan untuk completekan wave C. Jadi kalau kita gunakan Fibo extension lagi sekali, kita tarik daripada bermulanya penurunan sampailah kita tarik sampai atas ni 0.18, tuan-tuan dapat lihat di sini iaitu level 1 dan 1236 berada berdekatan dengan C. So kalau dia turun sampai 1 saja bermaksud panjang A sama dengan panjang C. Apa yang saya maksudkan sama panjang ini adalah kita gunakan pembaris, tarik daripada bermulanya penurunan sampailah ke A ni, kita ada berapa? 20771. Lagi sekali kita gunakan pembaris yang sama, tarik daripada kotak yang teratas ni tadi sampailah ke C ini, lebih kurang sama. Nampak tu? Lebih kurang sama. So at least kita dah nampak pergerakan dia. Janganlah tuan-tuan ambil betul-betul tepat-tepat. Saya tarik tadi pun tak berapa betul. Bukan tak berapa betul, daripada sudut ni ke sudut ni tak berapa betul, tapi panjang dia lebih kurang sama. Okay, so itu yang dimaksudkan panjang A sama dengan panjang C bila kita belajar L-Wave. Alright, okay, so ini yang saya dapat lihat. Jika terjadinya pergerakan membuat penurunan, katalah busuk-busuk pun tiba-tiba dia membuat kenaikan sikit, lepas tu dia turun, saya menjangkakan price tidak boleh melebihi pergerakan di level invalidation ini dan seterusnya price akan menyambung kenaikan ke atas sehingga ke level kotak yang telah disediakan. Okey, so itu yang pertama. Tetapi jika, dengar betul-betul, jika pergerakan ini hanyalah sekadar retracement lagi sekali, katalah retracement kan, mana tahu dia nak buat 1, 2, 3, 4 dan 5, apa yang kita dapat lihat, kita gunakan Fibo retracement, tarik daripada bermulanya penurunan di atas ini. So 382 ini boleh dijadikan satu level. Okay, satu level yang mana kemungkinan besar price akan pergi sampai sini dan seterusnya akan menyambung penurunan ke bawah. Jika ini yang terjadi, maka level to monitor kita ini akan ditembusi. Faham ya tuan-tuan? Faham? Ini yang maksudnya bila pergerakan membuat penurunan yang mana tak berjaya melepasi 0.382, iaitu pergerakan untuk wave keempat. Maka apa yang saya dapat simpulkan adalah berkemungkinan besar kita melihat pergerakan 1, 2, 3, 4 dan 5. Begitu tuan-tuan. Faham tak? Tak apa. Tak faham pun tak apa tuan-tuan. Tak faham pun tak apa, sebab benda ini memerlukan speciality sikit untuk memahami pergerakan L-Wave. So saya tak salahkan tuan-tuan pun semua. Alright, okay, ini yang saya dapat lihat dalam pergerakan untuk gold pada hari ini. Apa yang saya jangkakan akan terjadi penurunan, mungkin dia naik sikit, dia turun sampai sini dan dia akan naik sini dan barulah akan membuat penurunan sehingga ke level C yang telah kita tandakan, iaitu sama panjang A tadi ni. Okay, so ini sahajalah perkongsian saya untuk sahabat-sahabat semua pada hari ini 8 April 2025, dan sekarang ni pun hampir kepada waktu maghrib. Jangan lupa solat maghrib, okay? Dan kepada mereka yang berpuasa 6 minggu ini, selamat berpuasa 6. Dan akhir sekali, jika tak keberatan tuan-tuan, silalah like. Nak like ke, nak share ke, nak subscribe ke, nak follow ke, terpulang tuan-tuan. InsyaAllah lepas ini kita akan lebih giat berkongsi
mapping dengan sahabat-sahabat semua, bukan untuk goal saja tetapi untuk pair yang lain juga. InsyaAllah nanti saya akan pilih dan saya akan kongsikan juga dengan sahabat-sahabat semua. So ini sajalah perkongsian daripada saya, Saiful Zain, untuk sahabat-sahabat semua. InsyaAllah kita akan bertemu lagi dalam next video. Assalamualaikum dan bye-bye. Bye-bye.